Kita pindah spot ya. Tu dah berapa tahun ni? 3-4 tahun aku tak datang. Dah clear jalan ni kan. Kau tengok sini sampai jabatan kereta api tu clear ni. Siapa-siapa yang menjumpai dulu lah, orang yang pertama dia dapat lah parti buah lakung puaka. Kena kan, kena. Oh, ada geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okey, apa khabar geng? Sihat ke? Review produk daripada umpan puaka yang baru sampai, kepada rakan-rakan, kawan-kawan yang baru sampai, kepada yang baru terjumpa channel ni, aku cakapkan selamat datang, selamat menonton dan semoga korang semua terhibur. Jom kita belanja sikit pot dia. Korang tengok ni pot dia. So hari ni aku pasang 2 joran. Ni dia pot tongkang lah, senang cerita pot tongkang. Satu umpan buah berembang, parti buah berembang, dan satu lagi parti buah lakom. Kita target utama sisi ikan patin target utama. Kalau dapat keli alhamdulillah juga lah. Bersyukur juga, janji tak kumpak, itu je. Mudah-mudahan ada yang mencangkuk lah. So korang stay tune lah, teruskan menonton. Nanti aku tunjuk pada korang produk tu dan cara bancuhan seperti biasa. Kalau yang mana tak tahu, korang kena tonton video ni geng. Tonton video ni sehingga habis, macam mana proses bancuhan dia. Korang stay tune, jangan ke mana, teruskan menonton. Okay, bye. Mantap. Okay, so ini belah kanan aku ni, ini adalah parti buah berembang parti buah berembang puaka. Okay, parti buah berembang. So yang ini pula, ini adalah parti buah lakom. Parti buah lakom puaka. Parti buah lakung puaka. So ini kita gunakan 2 umpan ni ada main tu patin. Patin ada main. So okey. Tak apa, buang masa. Lima keping 5 keping 5 keping. So ini buah lakung manis, lemak dan masam, berminyak. Ada 4. So ini kita guna 5 tudung juga buah berembang. Bismillah. Okay, ini buah berembang. Buah berembang, parti buah berembang. Okay, ini parti buah lakung.
Parti bawah lakum Siapa-siapa yang menjumpai dululah orang yang pertama dia dapat lah. So umpan puaka dah diletakkan dah ditipkan di situ Dia jeti. Clue dia jeti Pak Li. Bukit Mahkota Banting. Jeti Wak Li. Sorry geng. Okay, siapa cepat dah dapat lah. So siapa yang dah tonton video ini, aku ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih. Ni untuk para peminat dan follower, buat penghargaan kepada semua. Okay, alright. Siapa yang menjumpai dulu, okay, boleh ambil right. Hari ni tanggal 17 Ogos 2025. So ni hari Ahad Hari Ahad, kita letak hari Ahad 17 Ogos. Ada. Oh, ada. Okey. Sini. Geli. Geli. Mancing ke? Ada tempat. Cari tempat. Ini surut. Geli. Ingat batin, target batin. Oh, buah tak ada dah kurang buah. Dah lawas sini. Alah, lama juga. Ni air dia turun. Air surut. Tak cantik. Yang depan dulu. Masih luar lagi. Geli. Kita pindah spot kita naik belah atas lagi kan. So aku dah lama tak sampai sini kan. Okay, spot ni area siapa tahu lah Pekan Dengkil. So dah berapa tahun ni, 3-4 tahun aku tak datang. Dah clear jalan ni kan. Tidak dorong motor je. Tapi ni semak lamun. So belah sana memang dah lama terang. Belah sini hutan, tapi belah sini pun dah clear. Kau tengok sini sampai jabatan kereta api tu clear ni. Sampai situ je dia clear kan. Sana dia tak clear lagi. So ni antara pot lama aku kat bawah ni. Bawah ni pot lama aku. Pernah gasak bawang apa semua 3-4 tahun lepas. So kita parking kat bawah ni kan. Dah sampai cari reki-reki. Lubuk kita bawah ni. Pot kita bawah ni So kita baling situ. Okay ya. Tanpa masa je. Jom. Kena.
1 week later. Okay. Ada geng. Ada. Alamak, air masuk dah apa. Aduh, habis. Ada ke bawah ni?